Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan mengenai perubahan pendidikan semasa dan perkaitannya dengan mobiliti sosial murid bagi menyelesaikan pentaksiran berterusan yang ketiga untuk subjek EDUP 3143 Sosiologi dalam Pendidikan. Baiklah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Alia Batrisha binti Fadli dari Unit Pendidikan Khas 2 Ambilan Ogos 2023. Berikut merupakan isi kandungan dalam pembentangan saya kali ini. Baiklah, yang pertama sekali saya akan menerangkan apa itu mobiliti sosial. Secara umumnya, mobiliti sosial bermaksud perubahan seseorang dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang seterusnya. Perkara ini turut disokong oleh Paul Horton dan juga Chester Hunt yang mendefinisikan mobiliti sosial sebagai perpindahan seseorang dari kelas sosial ke kelas sosial yang lain. Selain itu, mobiliti sosial merupakan pergerakan individu atau kumpulan antara kedudukan yang berbeza dalam hierarki stratifikasi sosial masyarakat. Baiklah, seterusnya saya akan menjelaskan jenis mobiliti sosial yang terdapat di Malaysia. Yang pertama ialah mobiliti sosial mendata. Mobiliti sosial mendata ini merujuk kepada pergerakan dari satu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain tanpa melibatkan perubahan kelas sosial. Misalnya, seorang individu yang ingin menukar kewarganegaraan mereka dari warga negara Singapura ke warga negara Malaysia. Yang kedua ialah mobiliti sosial mendegak. Mobiliti sosial mendegak ini berbeza dengan mobiliti sosial mendata, di mana mobiliti sosial ini melibatkan perubahan kelas sosial. Contohnya, seorang susuri rumah yang rajin berusaha sehingga beliau dapat berjaya menjadi ahli perniagaan. Perkara ini menunjukkan bahawa seseorang ini dapat mengubah kedudukan sosial mereka dari satu kedudukan ke kedudukan yang lebih tinggi. Baiklah, mobiliti sosial yang ketiga ialah mobiliti sosial antara generasi, yang mana perkara ini melibatkan antara generasi yang berkait dengan faktor masa, di mana perkara ini berlaku apabila seseorang itu bertukar mencapai status mereka dalam kehidupan. Perkara ini melibatkan peluang dan juga usaha mereka sendiri untuk mengubah kedudukan sosial mereka yang lebih baik. Baiklah, di sini kita dapat lihat bahawa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi mobiliti sosial seseorang. Antaranya ialah pendapatan keluarga, taraf perkahwinan, kebolehan dan bakat seseorang, taraf pendidikan, perubahan ekonomi, pekerjaan, perubahan tingkah laku dan juga perubahan tempat tinggal. Baiklah, di sini saya sertakan juga kesan mobiliti sosial terhadap pendidikan. Yang pertama ialah saya huraikan dalam aspek kesan positif, iaitu dapat mewujudkan persaingan yang sihat dalam kalangan pelajar. Yang kedua, dapat meningkatkan tahap akademik seseorang. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan integrasi sosial. Selain itu, terdapat juga kesan negatif yang mana mobiliti sosial ini dapat mewujudkan pengkelasan sekolah, misalnya antara sekolah yang elit dan juga sekolah yang biasa. Yang kedua, dapat mewujudkan jurang digital. Dan yang ketiga, terdapat ketirisan peluang pendidikan dan pekerjaan, di mana kebiasaannya individu yang berada dalam kelas sosial yang rendah kemungkinan tidak mendapatkan peluang pekerjaan yang meluas berbanding mereka yang berada di kelas sosial yang lebih tinggi. Baiklah, kesimpulannya, perkara ini menunjukkan bahawa pendidikan merupakan faktor yang penting bagi seseorang itu bagi menggerakkan diri mereka untuk merubah mobiliti sosial yang lebih baik. Misalnya, mereka yang berada di kelas bawahan, apabila mereka berusaha bersungguh-sungguh dan mendapat pencapaian yang lebih baik dalam pendidikan, mereka mungkin akan dapat mengubah hidup mereka kepada kehidupan ataupun status sosial yang lebih tinggi. Baiklah, kita beralih kepada perbincangan utama kita pada hari ini, iaitu saya akan menerangkan mengenai perubahan dalam pendidikan semasa dan apakah impaknya terhadap mobiliti sosial seseorang murid. Baiklah, bermula pada tahun 2026, Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperbaharui sistem pendidikan negara dengan peralihan daripada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia kepada Rancangan Pendidikan Malaysia yang bermula pada tahun 2026 hingga 2035. Rancangan Pendidikan Malaysia ini ataupun dikenali sebagai RPM merupakan intipati dan juga perbaharuan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, di mana RPM ini diperkenalkan sebagai Pelan Reformasi Pendidikan Nasional bagi membina semula sistem pendidikan negara supaya lebih adil, tersusun dan juga berdaya saing.
Baiklah, RPM ini merupakan Pelan Transformasi Pendidikan 10 tahun yang telah dilancarkan pada Januari 2026 sebagai kesinambungan daripada PPPM 2013 hingga 2025. Antara matlamat utama RPM ini adalah bagi meningkatkan kualiti, equity dan juga keluasan sistem pendidikan. Baiklah, berikut merupakan kerangka RPM yang telah diperkenalkan oleh KPM. Baiklah, antara perubahan pendidikan semasa yang telah ditekankan dalam RPM ini, yang pertama ialah pembentukan karakter murid. Baiklah, apa yang difahamkan tentang pembentukan karakter murid? Yang pertama, RPM telah menekankan bahawa pembentukan murid merupakan salah satu impak pelaksanaan RPM ini, di mana RPM menekankan bahawa pembangunan karakter dan jati diri, di mana murid perlulah dibangunkan karakter mereka bukan sahaja daripada segi jasmani tapi aspek emosi, rohani dan juga intelek. Baiklah, seterusnya, perkara ini telah memberi impak yang besar terhadap mobiliti sosial seseorang murid. Di mana fokus utama kita adalah untuk menjadikan karakter sebagai pemangkin mobiliti sosial demi merapatkan jurang ekonomi melalui pemerkasaan adab, integriti dan juga daya tahan murid. Yang pertama, kita lihat daripada aspek transformasi model insan, di mana karakter yang kuat mampu mengubah persepsi hidup seseorang melalui 3 cara. Yang pertama, untuk merapatkan jurang modal sosial. Dengan bekalan soft skill yang ada pada seseorang itu, murid yang daripada latar belakang berpendapatan rendah akan lebih yakin untuk berinteraksi dan juga menembusi sektor korporat. Yang kedua, dapat membina daya tahan ataupun resilience, di mana nilai integriti ini mampu membina growth mindset ataupun pertumbuhan pemikiran, yang mana perkara ini penting supaya murid tidak mudah berputus asa apabila mereka berhadapan dengan konflik-konflik seperti kekangan keuangan. Yang ketiga, mereka juga dapat mengubah kehidupan mereka daripada pekerja kepada peneraju, di mana kita fokus utama adalah untuk mengubah orientasi murid. Mereka bukan lagi sekadar pencari kerja, tetapi mereka dibentuk untuk menjadi seorang pencipta nilai dan juga usahawan sosial yang berupaya untuk menerajui industri. Impak yang kedua adalah dalam aspek kelebihan manusia dalam era AI, di mana dalam mendepani arus teknologi ini, kita perlu menekankan relevansi ekonomi dan juga komuniti. Walaupun kini terdapat automasi dan juga AI yang semakin dominan, namun terdapat elemen-elemen yang tidak boleh digantikan oleh mesin, iaitu empati dan juga etika, di mana karakter manusia ini mempunyai nilai dan moral yang tinggi akan menjadi komoditi yang berharga dalam pasaran kerja masa hadapan, kerana dalam hal ini teknologi itu hanyalah alat, tapi manusia yang beretika adalah pengemudinya untuk menjadikan teknologi itu lebih berkesan terhadap pengguna mereka. Dan impak yang ketiga ialah untuk memutuskan kitaran kemiskinan, di mana perkara ini merupakan impak terbesar dalam pembentukan karakter, kerana perkara ini berkait dengan keupayaannya untuk memutuskan kitaran ini. Baiklah, melalui integriti dan juga karakter yang mantap, kita dapat melahirkan pemimpin komuniti yang amanah dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Perkara ini juga akan mewujudkan sebuah ekosistem penyokong yang lebih stabil, yang mana perkara ini dapat memacu mobiliti sosial yang kolektif, di mana seluruh komuniti meningkatkan taraf kehidupan mereka secara bersama, bukan secara individu semata-mata. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan contoh ataupun situasi yang menunjukkan pembinaan karakter terhadap mobiliti sosial. Di sini saya terangkan situasi iaitu mengenai seseorang individu yang mana murid ini daripada keluarga yang bertaraf B40, iaitu daripada keluarga nelayan, yang mana mereka tidak mempunyai akses kepada kelas-kelas tambahan ataupun kelas tuition, tetapi murid ini sangat aktif dalam bidang co-curriculum dan juga mempunyai sifat kepimpinan dan juga disiplin diri yang tinggi. Jadi bagaimanakah karakter ini boleh memberi impak terhadap mobiliti sosial mereka? Yang pertama, dilihat daripada aspek peringkat sekolah. Individu ini dipilih sebagai ketua pengawas kerana integritinya, tanggungjawab dan juga disiplin yang tinggi, dan juga individu ini mempunyai keyakinan diri ataupun soft skill yang tinggi. Dan dalam aspek peringkat kerjaya pula, semasa temu juga kerja dalam bidang TVET, majikan lebih tertarik dengan kebolehan individu ini kerana kebolehannya yang boleh bekerja dalam pasukan dan juga sikap yang mempunyai menepati masa berbanding calon yang lain yang hanya cemerlang akademik tetapi
kurang kemahiran sosial. Di sini kita dapat lihat bahawa dalam bidang pekerjaan bukan hanya akademik semata-mata dipandang, tetapi bidang ataupun kemahiran sosial itu juga amat penting kerana dalam bidang pekerjaan ini memerlukan seorang individu itu untuk bekerjasama ataupun bekerja dengan masyarakat yang lain, dan perkara ini memerlukan kemahiran ataupun nilai kemahiran sosial yang sangat-sangat tinggi. Baiklah, seterusnya, perubahan pendidikan semasa yang kedua ialah memperkasakan prasarana digital untuk pendidikan. Baiklah, antara contoh yang dapat saya berikan berdasarkan prasarana digital untuk pendidikan ini ialah perantar pembelajaran digital D5 yang telah dikuasakan oleh AI. Seperti yang kita lihat dalam gambar rajah tersebut, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyediakan beberapa pelantar AI dalam digital D5 bagi membantu murid untuk menggunakan pelantar AI ini dalam pembelajaran mereka. Di sini kita dapat lihat antara pelantar AI yang disediakan dalam D5 ialah Gemini AI, ChatGPT, Perplexity, Conquer AI dan sebagainya. Kesemua pelantar digital AI ini dapat digunakan oleh murid dalam bidang pendidikan bagi memudahkan mereka untuk belajar secara kendiri. Dalam hal ini, guru itu berperanan sebagai fasilitator bagi membimbing dan juga memantau pembelajaran murid secara dalam digital. Baiklah, antara kelebihan penggunaan AI dalam D5 ini, yang pertama ialah pelajaran kendiri ataupun personalized learning. Dalam hal ini, murid dapat menggunakan pelantar AI ini untuk mereka belajar secara sendiri mengikut gaya masing-masing kerana setiap murid mempunyai gaya belajar masing-masing. Ada yang visual, ada yang auditory, ada yang kinestetik, di mana penggunaan AI ini dapat memenuhi pembelajaran murid secara menyeluruh. Yang kedua, penggunaan AI dalam D5 ini juga dapat menyediakan ataupun menjadi sebagai tutor maya ataupun pembantu AI kepada murid, di mana penggunaan AI ini dapat menjawab segala persoalan-persoalan daripada murid untuk meningkatkan kefahaman mereka terhadap sesuatu topik pembelajaran. Yang ketiga ialah analitik prediktif bagi guru. Penggunaan AI ini memudahkan seseorang guru itu untuk melihat bagaimana murid itu memahami sesuatu topik ataupun memudahkan guru untuk memantau kefahaman murid dalam sesuatu pembelajaran menggunakan pelantar AI. Baiklah, seterusnya ialah integrasi generatif AI yang terkawal, di mana dalam hal ini pelantar-pelantar AI yang disediakan dalam D5 merupakan pelantar AI yang telah dikawal sepenuhnya, hanya berfokuskan kepada pendidikan semata-mata. Perkara ini bagi mengelakkan murid-murid daripada menggunakan digital secara melulu ataupun menggunakan digital untuk perkara-perkara yang tidak berfaedah. Baiklah, yang terakhir ialah pengurusan kandungan pintar, di mana pelantar-pelantar AI ini telah disediakan secara profesional ataupun telah diuruskan secara sistematik, secara pintar, bermaksud kandungan-kandungan yang disediakan dalam pelantar AI itu dapat menyediakan berbagai maklumat yang diperlukan oleh seseorang murid dalam pembelajaran. Baiklah, seterusnya saya akan mengulaskan peranan AI dalam pelantar D5 ini, di mana AI ini bukan sekadar teknologi tetapi juga ia juga bertindak sebagai pemangkin mobiliti sosial dengan mendemokrasikan akses ataupun menyediakan akses kepada pendidikan yang berkualiti tinggi bagi semua murid tanpa mengira status sosio-ekonomi. Baiklah, dalam segmen yang pertama iaitu AI D5 berperanan sebagai untuk merapatkan jurang melalui 3 cara utama, iaitu yang pertama sebagai tutor peribadi digital yang berfungsi secara 24 jam, di mana pelantar AI ini dapat menyediakan bimbingan percuma yang setanding dengan tuition swasta ilegal yang di luar sana. Perkara ini menunjukkan murid yang B40 juga dapat mempunyai akses untuk mempunyai guru pakar, iaitu pelantar digital AI, di mana mereka dapat belajar pada bila-bila masa tanpa mengira masa ataupun di mana juga. Yang kedua ialah pembelajaran mengikut rentak sendiri, di mana dalam hal ini AI berperanan sebagai penganalisis data untuk menyediakan bahan pemulihan yang spesifik, di mana tiada lagi murid yang tertinggal hanya kerana mereka memerlukan masa yang lebih lama untuk memahami sesuatu topik, di mana perkara ini menunjukkan bahawa mereka dapat belajar menggunakan pelantar AI mengikut gaya pembelajaran masing-masing. Dan yang ketiga juga dapat merapatkan jurang bandar dan juga luar bandar dengan memastikan murid di pedalaman turut mendapat kualiti dan juga bahan bimbingan yang sama dengan murid yang berada di bandar. Perkara ini
dapat menghapuskan halangan geografi dalam pendidikan, di mana murid yang berada di pendalaman juga dapat belajar menggunakan bahan-bahan yang berkualiti tinggi sama dengan murid yang berada di bandar. Dan impak yang seterusnya ialah dapat menjadi persediaan kerjaya dan sokongan insan, di mana AI D5 ini dapat mempersiapkan murid untuk masa hadapan yang lebih cerah menerusi yang pertama, literasi AI untuk ekonomi masa depan. Murid dapat membina kemahiran teknikal yang diperlukan untuk menceburi sektor pekerjaan pendapatan tinggi. Perkara ini menunjukkan bahawa mobiliti sosial ini dapat diubah menggunakan era digital. Yang kedua ialah personalisasi laluan bakat, di mana AI turut dapat mencadangkan laluan pendidikan ataupun TVET yang paling tepat berdasarkan minat ataupun corak aktiviti digital murid, kerana pada hari ini terdapat murid yang mungkin kemungkinan mereka tidak mempunyai pencapaian akademik yang tinggi, tetapi mereka mempunyai kemahiran teknikal dan juga vocational yang lebih tinggi. Dalam hal ini, pelantar AI dapat membantu murid untuk membuat keputusan kerjaya yang bijak mengikut laluan yang mereka minat dan juga mengikut kebolehan masing-masing. Selain itu, pelantar AI ini juga dapat menunjukkan transformasi guru sebagai mentor. Dalam hal ini, apabila AI dapat menguruskan tugas ataupun rutin dan juga penilaian terhadap murid, guru boleh kembali kepada fungsi asal mereka, iaitu sebagai mentor ataupun facilitator yang dapat memberi sokongan emosi dan juga motivasi kepada murid. Baiklah, perubahan pendidikan semasa yang ketiga yang ditekankan dalam RPM ialah pemerkasaan pendidikan TVET, di mana KPM telah menekankan bahawa elemen TVET ini perlu didedahkan kepada murid seawal di usia sekolah rendah. Di mana antara contoh yang dapat kita lihat ialah pengarus perdanaan TVET seawal sekolah rendah ini, di mana elemen TVET ini diserapkan dalam kurikulum sekolah rendah melalui subjek reka bentuk teknologi, iaitu RBT, di mana subjek ini dapat memupuk minat murid terhadap kemahiran teknikal dari sekolah rendah. Di sini saya sertakan keratan rentas daripada buku teks subjek RBT sekolah rendah, di mana kita dapat lihat kandungan-kandungan yang disertakan dalam buku teks ini seperti reka bentuk pembungkusan, reka bentuk makanan, reka bentuk pengatur caraan, di mana komponen-komponen ini merupakan komponen teknikal ataupun vocational yang dapat diterapkan dalam kalangan murid sekolah rendah bagi memupuk minat mereka terhadap kemahiran vocational. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada satu ancaman paradigma yang paling berani dalam sistem pendidikan, iaitu penerapan elemen TVET di sekolah. Melalui kurikulum persekolahan 2027, TVET tidak lagi dianggap sebagai aliran alternatif, malah telah diintegrasikan secara langsung ke dalam arus perdana seawal peringkat rendah, di mana inisiatif ini telah diterapkan bermula dari tahun 1 hingga tahun 6, di mana murid didedahkan dengan kemahiran asas TVET untuk memupuk minat dan juga kesedaran kerjaya sejak awal lagi. Selain itu, pemerkasaan TVET ini juga telah diperkasakan di sekolah menengah rendah, di mana di peringkat tingkatan 1, 2 dan juga 3, kandungan dan kemahiran diperluaskan dengan tumpuan khusus kepada elemen moden, teknologi dan juga digital. Selain itu, mengapakah TVET di peringkat rendah ini sangat kritikal? Berdasarkan kajian ahli Ethnic All 2024, terdapat 3 sebab utama TVET ini diperkenalkan di peringkat sekolah rendah. Yang pertama, tuntutan industri bab perkosaan ataupun Industri Revolution 4.0, di mana perkara ini menyediakan murid dengan kemahiran abad ke-21 seperti literasi digital dan juga kebolehan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Yang kedua, kesedaran sosio-ekonomi, di mana pendedahan awal ini membolehkan murid untuk memahami perubahan landscape ekonomi masa hadapan supaya mereka lebih bersedia untuk menghadapi cabaran tuntutan masa hadapan dan juga lebih fleksibel. Dan yang ketiga, pembentukan nilai TVET. Selain daripada kemahiran teknikal, elemen TVET ini juga dapat membina disiplin dan juga etika kerja yang menjadi asas kepada pembentukan karakter yang telah dibincangkan pada poin pertama tadi. Baiklah, sebelum mobiliti sosial dapat dicapai, sistem pendidikan perlu menyelesaikan beberapa isu teras yang berkaitan dengan elemen TVET dalam pendidikan. Yang pertama, ketidakpadanan kemahiran dan juga kurikulum. Hal ini kerana masih wujud jurang antara apa yang diajar dan juga di dalam kelas dengan apa yang diperlukan oleh industri. Kerana jika kurikulum tidak dikemas kini dengan perkembangan semasa, kemungkinan murid tidak akan mendapat pekerjaan yang relevan dengan apa yang mereka belajar di peringkat sekolah. Selain itu,
TVET juga sering dianggap sebagai laluan kelas kedua bagi murid yang gagal akademik. Stigma ini telah menghalang murid yang berbakat dalam elemen TVET daripada menceburi bidang teknikal. Seterusnya, kekurangan infrastruktur dan juga tenaga pengajar. Kerana tanpa bengkel yang moden dan guru yang mahir dengan teknologi terkini seperti robotik dan juga AI, kemungkinan kualiti pembelajaran dalam bidang TVET akan terjejas. Seterusnya, kerjasama dengan industri. TVET juga memerlukan penglibatan antara syarikat swasta bagi menyediakan latihan amali agar murid mendapat pendedahan kepada dunia sebenar secara relevan. Dan yang terakhir, peningkatan enrollment di mana cabaran untuk menarik lebih ramai murid untuk menyertai bidang TVET ini demi memenuhi kuota tenaga kerja mahir negara yang diperlukan pada masa kini. Apabila isu-isu tersebut dapat diselesaikan melalui pemerkasaan TVET, perkara ini dapat memberi impak yang sangat ketara dalam perubahan ataupun dalam mobiliti sosial seseorang murid kerana perkara ini dapat melampaui sempadan kelas sosio-ekonomi. Di antara impak pemerkasaan TVET dalam pendidikan kepada mobiliti sosial ialah yang pertama, dapat memartabatkan maruah dan juga bakat murid di mana perkara ini dapat menghapuskan stigma kerana apabila imej TVET ditingkatkan, murid tidak lagi berasa rendah diri, malah mereka melihat kemahiran teknikal ini sebagai kerjaya profesional yang sangat membanggakan dan diperlukan dalam sosioekonomi terkini. Yang kedua, penemuan kecerdasan kinestetik di mana murid yang lemah dalam teori ataupun dalam akademik tetapi bijak dalam amali ataupun aktiviti hands-on mendapat peluang untuk menyelah. Perkara ini dapat memberikan keyakinan diri untuk mereka bersaing di peringkat global. Impak yang kedua ialah memacu ekonomi masa hadapan di mana melalui elemen TVET ini dapat menyediakan akses adil kepada kemahiran yang mahal di mana infrastruktur yang lengkap dapat membolehkan murid dalam taraf B40 untuk mempelajari bidang robotik dan juga digital yang dahulunya mampu dipelajari oleh murid bandar sahaja. Perkara ini menunjukkan murid yang berada di luar bandar ataupun di pedalaman juga mendapat akses ataupun kebolehan ataupun kemampuan untuk belajar dalam bidang TVET ini juga. Selain itu dapat memecahkan kitaran kemiskinan. Dengan kemahiran yang padan dengan industri terkini, murid boleh menjawat jawatan yang berpendapatan tinggi di mana perkara ini secara tidak langsung membolehkan mereka membawa keluarga mereka untuk keluar daripada belenggu kemiskinan bagi memecah rantai pada grafik yang ditunjukkan supaya mereka dapat mengubah kehidupan mereka daripada taraf sosial rendah kepada taraf sosial yang lebih tinggi. Impak yang ketiga bagi pemerkasaan TVET kepada mobiliti sosial ialah budaya maker ataupun pencipta versus pengguna di mana melalui elemen TVET ini dapat melahirkan seorang usahawan kerana dengan kerjasama industri murid dapat dididik untuk menjadi seorang pencipta kerja bukan sekadar mencari kerja, malah mereka mampu memulakan perniagaan sendiri berasaskan kemahiran teknikal yang mana perkara ini merupakan faktor untuk mobiliti sosial daripada kelas bawah ke kelas menengah ataupun kelas atasan. Isu-isu seperti persepsi negatif dan juga ketidakpadanan kurikulum dalam TVET mestilah ditangani dengan segera. Perkara ini kerana apabila kualiti TVET diperkasakan, perkara ini dapat bukan sekadar melahirkan pekerja yang mahir tapi turut bertindak sebagai untuk meningkatkan sosial yang paling berkesan. Perkara ini membolehkan murid daripada keluarga yang susah ataupun taraf sosial rendah untuk melonjak kepada status ekonomi yang lebih tinggi melalui bakat unik mereka dalam bidang TVET, bidang STEM dan sebagainya, dan sekaligus dapat merapatkan jurang pendapatan negara dalam masa yang sama dapat meningkatkan mobiliti sosial seseorang murid tersebut. Kesimpulannya, perubahan pendidikan pada masa kini perlulah mengambil kira impaknya kepada mobiliti sosial terhadap murid. Hal ini demikian kerana perubahan pendidikan yang berpaksikan mobiliti sosial ini dapat memastikan murid tanpa mengira latar belakang, lokasi ataupun status ekonomi mempunyai akses, peluang dan juga sokongan yang adil serta saksama bagi meningkatkan potensi dan juga perkembangan mereka agar mereka dapat menyumbangkan tenaga ataupun kemahiran kepada negara. Melalui ekosistem digital yang demokratik dan juga arus perdana TVET,
Pendidikan kini bertindak sebagai lift sosial yang mampu mengangkat maruah setiap murid serta memacu pertumbuhan ekonomi negara yang lebih mampan. Baiklah, sekian sahaja pembentangan saya pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ataupun maklumat yang saya berikan dapat memberi manfaat kepada semua pendengar. Sekian, terima kasih.